It was good. Day 3 in Ao Nang. Hi Moni. So we're going to beli kopi. morning dan kopi. Pagi ni aktiviti kami berkayak, kayaking dekat Klong Road. Siapa yang luluskan pakai kuat ni kat sini? Hari ketiga di Ao Nang Beach, Krabi. So kita orang akan pergi minum dulu sebab van akan pick kami pukul 10.30. Sekarang pukul 8.53. lebih kurang pukul 9 almost. By the way, tengok bini aku still pakai baju yang sama. For what? Kalau beli, but pakai sehari je. Betul tak sayang? Yes, dan dia paksa aku nak aku kena hair dryer baju ni pagi tadi. So kita jimat membeli, alah memakai, jimat membeli. I don't know what to say. Outfit hari ni, outfit of the day, day 3 at Ao Nang. Decathlon, Jelly buns, for you. Shopee, Decathlon. Yes sir. Garmin, UA, Anamo, Uniqlo, Beka, apa lagi? Then this one Shopee, Rock Bros. Siapa beli tu bag tu? Shout out to my wife. Aku dah sampai tempat bini aku nak beli dia punya minum dekat Mash and Mellow. I just want to see the menu first. I tak tahu pastry dia dah ada ke belum. I was looking for nak makan dia punya cookies. But this is the menu. Dia macam ni. Acai bowl, ada toast, ada homemade yogurt, something like that lah. Ni like macam range harga dia. Oh, dia pun ada merchandise depa Mash and Mellow. Oh, ada Tyson. I'm going to send the menu. I'm menu for you. Alright. Risau perempuan. Kalau kita lelaki senang je. Tengok apa semua, tengok harga yang mana ramah-ramah tu pun cukup dah. Ni ramah lah ni. Oh. Wow. Lagi. So after looking at the menu, I was thinking like I'm going for matcha latte ke kopi ataupun tea dia. Ini aku dah dapat ni order. Dia order apa ya? Order creamy avocado. So matcha sudah selalu minum dah. I dah rasa yang sedap. I tak rasa lagi avocado. Avocado lah saya makan minum yang sedap masa dekat Hanyai. It was so good. Tapi tu 90 baht je. Pagi ni minum saja. So, semalam kami dah tapau yang makanan dekat family restaurant. Pagi tadi dah makan dah. So let's go. My creamy avocado is and fit my favorite song. Love it. Okay, basically ada almond milk dengan mango dan avocado. About the previous meal, I tak depend on caffeine untuk survive throughout the day. So I rasa like macam okay hari ni I pun tak nak minum caffeine. So I think it's a good start. Kami patah balik ke resort untuk tunggu our trip pergi. I tak mau cakap, I dah cakap lagi 4 kali semalam. You kena ingat sendiri. Klong Road. untuk pergi ke Klong Road pukul 10.30. Sekarang lagi sekarang 9.40. Dalam rehat jaga lobby 50 minit macam tu. Hari ketiga dekat Krabi. Sekarang kami kena tunggu apa dia kata kereta ke van ke ada. Tak sure. tak sure lagi untuk pick up kami ke Klong Road. Aktiviti hari ketiga kayaking, kayak. Kenapa realize kami tak susun itinerary kami like banyak benda at the same day. Betul. Buat semua benda sebab kat sini kami tak banyak relax je, rehat, tak nak rush. So kita free and easy, ada time free and easy. Tak rush buat everything kan. So nanti pada kita akan penat apa semua. No tak nak. So sementara tengah husband aku pergi uruskan hal dia, aku ke bawah pergi pool rehat sekejap sementara tunggu van tu pick up kami.
So ini adalah pool yang dekat dengan kita orang kita punya resort ni ada 2 pool. Satu dekat dengan receptionist, satu lagi dekat dengan infinity pool dekat atas. So hari ni ini dulu lagi petang sikit baru pergi yang atas punya. Bini aku dah makan tadi. Masa untuk aku pula cari. Ingat tak mau beli tapi tunggu tak main-main lagi. Okay. By the way, 7E tak jauh pun dengan tempat resort kami duduk. So aku turun dulu mai beli makan. Takut lagi tak ada makanan, lapar. Makanan yang aku ambil tadi ni bini aku tak sedap. Biasa just bismillah. Sedap, suka. Roti kosong encis lah. Not bad. Dia macam roti kosong yang dipanaskan. So dia macam garing-garing dan ada cheese tadi, cheese mayo dalam. Sedap, suka. Not bad. Depa punya pick up dah sampai lewat 10 minit. Siapa kata? Oh, depan. Pick up truck dah sampai. Let's go. Thank you. Allah. Oh, betul. So, kami dapat duduk belakang. Special seat. Belakang pick up truck dia. Lalu kami duduk kat belakang. Sedikit panas dan bumpy sangat-sangat. So, Klong Road. Here we go. Driver kita hari ni. Steady. Tahu tak dulu habit I kalau every time pergi pantai, I akan bagi rasa masin pantai tu kat lidah I. Like I nak rasa pantai tu sebab every time balik I bawa rasa perasaan masin tu balik rumah. So I maksudnya I dah pergi pantai hari tu. Itu like something yang I tak ada nak buang pada dulu sampai sekarang. Kalau hampa someone yang fit, aku suggest hampa untuk pergi Tiger Cave. Tapi Tiger Cave tu hampa kena hiking around like 1000 ke 1300 stairs. Dia bukan jalan, dia basically tangga, bukan yang jalan tanah tu. So hampa itu kalau hampa ada tenaga tu, tapi aku tak ada and aku tak nak try pun. Tapi view atas tu cantik orang cakap, so hampa boleh try tu. Tapi kami akan skip that part. Tepat hari kedua kami jalan. Jauh gila. Almost 2k kita brisk walk. Dia wanti kami dekat Final Perform. I ingat dia nak bagi kita juice. I baru dah fikir like macam oh my god, the sweetness, the sourness dalam tekak I ni. Aku pun rasa benda yang sama. Katanya kita search dulu semalam. But okay, itu je kan dia punya pilihan. Kan ada pilihan lain. Tapi ini ada biasa tengok kat rumah nenek I. Nenek I kan tanam juga. Ada Pirlo. Nampak tak? Pirlo Barcelona dulu. Spider. Oh, nampak. Ni dia punya sarang besar dan spider ayam. tak nak tahu. Nampak spider. Nampak tengok dia punya pick up truck. Dia buat macam ni ke? Kami dah sampai ke Klong Road. Dia punya destination sebelum kita nak start kayak. Telefon eتصل يعني. Dia bagi locker untuk kami simpan barang. Betul kan barang bahagia? Tak perlu ni kan, tak perlu apa? Cas apa kan? Tak ada dijagakan. This is for free. Dia bagi sekali ada package. So hampa boleh simpan barang-barang hampa kat locker yang dia bagi. So we are ready untuk kayaking. I rasa hayunan tu I rasa I yang akan hayun. You akan Hello. You sedang cakap dengan atlet tau sekarang ni. I tak suka bila dia cakap macam tu. Kita tengok. Let's go. Safety first. Dat is slim, kijk. Dat had ook zoiets moeten nemen. Dit stinkt. Okay. Let's go. Kayaking. Bini aku dah duduk. Now it's my turn. Ayah dah pakai kan tu. Tak What? pakai sana. Apa? Alright. Alright, thank you. Tak tutorial pun. Wah, sayang. Isen. Dia kena sekali yang. Tak, saya nak pakai dia sebentar. Pakai. What a vibe.
Sangkut. Sayang, I rekod you. Satu kata-kata. This is something yang money tak boleh nak beli tau. This is experience. Okay tak, I punya ni lah suggestion. Hey, Hey, apa lagi? Hey, bukan you lagi. Okay, let's go. Kami nak enjoy our kayak. Ini aku memang ada bakat dalam bidang kayak. Cantik sangat dia punya ayak. Sangat-sangat jernih. Sayang, tengok belakang. Halo. Wah, tengok ni. Something like kita masuk. Cantik kan? Orang boleh tengok ayak dia. Jernih. Nampak dalam. Sayang. hello everyone. So as you can see here, like water is so clear. And I sebenarnya dah kehabisan tenaga kayak. Oh ni ice cream water tadi ada. Oh, tak tahu nampak ke tak in the video. Air dia sejuk weh. Sayang. Sekarang kami berhenti dekat area spring water katanya. Tapi ayak dia memang jernih. Tadi rasanya di sana tau. Wah, ni nampak adventure ni. Ya Allah, dia ni. Tak langkat dulu. Oh, from there. From there, this is my phone. Wrong way. Baring terus je. Turn nak tu, kalau tak tu. Kami nak enjoy kami punya mandi dekat Tapi sini ramai lah. And then like it's not that safe sebab orang tengah kayak and the same time you mandi, you kena pandai elak and you kena pandai berenang. But that's not gonna be a problem for me sebab I pandai kayak and I pandai berenang. Jangan riak. I pandai kayak dan I pandai berenang. Alright, go. Kami park kayak kami kat sini. Oh yang, careful. Tak dalam saja. It's so cool. Hitam petang. Duyung ke dugong? Mermaid. Kami akan ke spring water balik untuk rekod underwater lah kat situ. Underwater shot. Untuk ampau tau. Set up set. We are heading back now. Stop Sat. Sebab sini lawa. Cuaca pun dia tak panas sangat dah. Tadi Mai tadi awal tadi terik jugalah, tapi now dah duduk-duduk. Putih. Mak datang ni Putih. Bukanlah. Mak, Putih datang mak. Putih bawakan labu masak lemak. Datanglah mak. Itu. Kalau ikan nipik, makanan ikan maksudnya Aisley. Sekejap bismillah. Kau aja. Diorang bagi like one scoop of this big, this full untuk makanan ikan. And I dah ada nama dah pun untuk ikan-ikan. Best lah. I suka lah datang sini. Putih you kata tadi. Mak lah. Mak dia yang kena sumpah jadi ikan. Mak. Bukan mak dia mati, lepas tu kena sumpah mak dia jemaah mak dia jadi ikan balik. So I ni putih, you pula hitam. Putih datang ni mak. Putih bawakan sayur sawi masak lemak kegemaran mak. Polaris. Lepas berkayak dia boleh bagi nanas. Tapi ni sushi main mana? Sahabat ikan ni. Tak. We are back. Lagi nak mandi lagi. Nak terus jalan? Kami dah sampai. Jalan mana? Pergi dekat infinity pool. Okey, boleh. Bini aku nak mandi lagi. Dia tak puas mandi.
No, sebab kita tak try lagi betul. pool tu. So kami on the way ke pool resort kami. Let's go. Ni view dekat area resort kami. Sampai tengok dia punya view kan. Oh. Jadi saya tak nak pergi pool kan. So kita kata-kata. Sebab ni lah I like macam I book hotel ni, I book resort ni. And then like this is something like yang benda yang kita tak boleh nak beli tau. Which is like, you tahu tak apa yang ni I nak capture semua. Sebab ada letak I lagi 80 tahun. So kami punya tempat, kalau ikutkan dia sana tepi kan, kami naik tadi lalu kat sini lah. Tak nak guna golf cart. Hari ni jalan-jalan sikit bagi. Oh, sana ada orang main jet ski. Boot. Boot. Nampak sana. Tak ada jet ski tengok. Tapi macam perasan sana tu pantai Aonang lah kan? Kan? Pantai Aonang kan? Inilah pantai Aonang. Kita lawan siapa yang renang paling lama. Dekat sikit. Kita berenang siapa memiliki insang yang paling lama yang boleh bernafas bawah air. 1, 2, 3. You begitu. Okey, betul-betul. Okey, 1, 2, 3. You tak ada wujud dalam air. You bagi air gelap. Okay, since kami kat sini, kami nak cakap like everything yang kami achieve for this year. Okay, you bagi 3 apa you achieve this year? Achieve this year. Ayam dulu. Kenapa you tak fikir? Sebab macam tak ada sangat. Ada lah. Ada. Mungkin ni ke aku buat beranikan diri untuk cakap. Because he used to be so introvert. Dia susah sangat nak bercampur. Because susah bercampur like Aku rasa dia take time untuk open up dekat orang. Aku rasa member aku pun tahu aku bukan macam ni sebenarnya. Tapi macam banyak je. Aku try keluar pada yang zone aku yang sebelum ni. Dan aku try buat video vlog untuk apa. Dan I this year I bawa my mom pergi Hat Nyai. And then I dapat book everything here. Memang itinerary semua I susun semua yang bagus-bagus. And then I ada work-life balance. Tak adalah work-life balance sekarang sebab I tak suka fikir benda yang akan merosakkan mood I. So I use like macam, I tak kisah. Kalau I tak nak fikir, tak nak fikir. Kalau I perlu fikir, I perlu fikir. And I'm planning untuk be better, itu je. Okay, jom kita cakap pasal titik terendah hidup kita, bro. Wish, kalau titik terendah tu ikutkan memang terendah sangat pun sekarang ni. Tak. Dah lah, mandi lah. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. You nak dengar tak titik terendah I? Apa dah? Dulu waktu I student, I tak ada duit sangat-sangat tau. Dulu macam I punya college tu, dia bagi kat studio rumah kedai tau. So I duduk kat second floor. And then I tak ada duit B. Masa tu I ingat lagi masa bulan puasa. And then kami kena sahur tau. B, tikus makan sahur I. Saya cuma ingat tikus. Tikus makan sahur I. Ya Allah. Ayam goreng. So basically I berkongsi sahur dengan tikus. So like macam dia makan sahur tak. Even though I tahu dia makan, I tak boleh nak buang sebab I dah tak ada makanan lain. So I makan je B. Ayam goreng tu I kongsi dengan tikus. Kalau dapat kencing tikus pun waktu tu I redo je B. I memang tawakal. Itu merupakan titik terendah I. And I promise myself yang I takkan berada di situasi itu lagi. Lepas aku belajar dia berenang 28 tahun baru first start berenang. Woo! Congrats! Lagi. One more. Apa sana? Ni dah ambil nafas bro. Cari nafas dalam. Hebat. Nice one sayang. Macam bumerang. Ni macam bumerang B.
Good job, I give it 7 out of 10. Let's go. Video ni aku nak shout out kat kawan aku. Aku petik Mak Pin. Siapa lagi? Alik, Mak Tua kah, Dak Dil. Kau tengok You kena shout out kat I lah. I yang semua lah member. Sebab dah mereka duk kata I tak pandai berenang. Okay, go. Tunjukkan bakat yang sebenar. Lah. Good job. Macam memerang yang ayah hebat. Syarat tuan puah. Let's go. Lepas ni kita dah boleh set dah. Mandi kat mana-mana. Let's jom. Oh, aku dengan bini aku nak race. Tengok Okay, ada peraturan. Siapa sampai hujung sana, dia pergi sana dan pergi sini tau. Okay. Okay, tapi jangan lalui kat kawasan I. Dah. Sumpah yang boleh tengok klip balik. Yang ni final race. Okay, tadi dia menang. Sekarang ni mungkin dia menang. Aku baru belajar kan. Still good performer, right? Jauh sikit. You main tipu. Tengok. Aku yang main Tak, Tipu yang main betul menangkan dah lah. Okay, shout out. Aku menang. Macam ni. Baring tepi baring macam ni. Aku boleh sini. Oh. Ya. Kaki straight. Okay. Kita jumpa petang ni. Tapi mana petang ni? Sunset. Oh, ya. Petang ni kami akan bawa hampa tengok sunset di pantai Onang. Let's go. So hampa tengok saat dia pakai slot aku. Dia ni buat perangai. So petang ni kami akan ke pantai Onang untuk sunset. Nak balik tukar-tukar salin-salin baju dulu. Buat apa yang patut, settle apa yang patut. See you guys petang ni. See ya. Go see the sunset. Hopefully. Yeah, have a fire show. We are back. Was good. Petang ni macam aku janji, kami janji, InsyaAllah kami akan bawa hampa ke pantai Onang untuk tengok sunset waktu petang. Stay with us. Alhamdulillah petang ni sunset hadir. Cantik. Ini suasana petang dekat pantai Onang Teresa. Petang ni ada rezeki hampa untuk tengok sunset. Kan? Momen-momen macam ni jarang nak dapat sebab These days cuaca tak apa elok sangat dekat Onang. But thankfully lah throughout kita orang kat sini dia hujan tau, tapi tak hujan yang lebat sangat sampai cancel aktiviti. Dia macam kena timing. Waktu kami naik keluar time tu cuaca okey, tak hujan. Hari terakhir sebelum besok kami pulang dapat tengok sunset dekat pantai Onang Krabi. Abang tengok mereka nak race. So macam semalam bini aku ada cakap dia nak try marshmallow tu, but pagi tadi dia dah ayak pun dia dah tak suka. Biasa je average. Tak kena dengan tekak air terlalu manis. Dia creamy dia tak rasa sangat pun. Manis dia lebih. Lepas tengok sunset tadi kami on the way cari makan untuk malam terakhir kami di Onang. Kita makan kat mana? Kami nak makan kat Muslim Patani Restaurant. Aiza tengok tadi sebelum kami tidur petang.
Kami rest, settle apa yang betul. So sekarang kami keluar untuk cari makan malam. Sebab hari ni dah hari last kami dekat sini before we going back to Penang for tomorrow. Ni pin. Oh, nampak. Nak try? Oh, tak nak. I tak suka lah tengok. Kami on the way ke kedai Patani. Patani what? Muslim Patani restaurant. Muslim Patani restaurant. It require you to walk untuk like around 1km. Tapi semalam kami dah walk 4km pergi balik. So apa lah sangat 1km. Yes. And hampa kan kalau pergi apa? Travel car, aku memang saja hampa untuk jangan bermalasan. Hampa kena jalan dan explore. Tak payahlah naik naik kereta kalau lebih daripada 5km. I tak tahu lah itu opinion I. Supaya kalau tempat-tempat asing ni you boleh explore tau. Dia orang punya orang-orang macam mana, kedai-kedai macam mana. We heading to Patani Muslim restaurant. Let's go. Hampa pernah basah dah. Ni zebra line. Hampa kena berhenti. Wow. What the? Murah pada semalam. So Maybe kita ada chance. Dekat kursi ni ada prime burger. Smash burger juga. Ya, dia smash burger juga. Mungkin aku akan try later. Lagi. Kami dah sampai kat Muslim Patani. Order jap. Kami dah settle order makan malam untuk kami. Makanan yang order Siakak 3 rasa, sotong masak lemon kot. And that is green tea, nasi 2 dengan Nutella banana tu. yang tu wajib. Sebab someone is craving it for 3 days straight in a row. Ayah sampai sat lah. Terima kasih. Okay. Ni barulah green tea siul. Lagi nak jalan balik pula. 8/10 Kenapa dah dah makan? sebab terlalu manis. First menu yang sampai tadi pancake lah panggil kan. Yes, pancake Nutella banana. Kesakan kita pun dah sampai. For the last one, Kita punya sotong. so kita akan try dulu ni. Dah try pun sebenarnya. Orang kata But on camera. Suka? Banyak sangat ni. I think tak payah order telur stick lagi. No, laki aku ada obsession dengan telur stick. Dia tolong Subway. Ni. Dia sini telur stick. Komen. Comment, I give it 9 out of 10. Oh, wow. Same. Sebab semalam tu dia extra crunchy. I tak suka something yang terlalu crunchy. I tak suka. And then dia punya pisang cara potongan dia besar-besar. Jadi dia thinly slice and dia susun elok-elok. So senang nak cucuk. Sedap. Ya, rambut aku di Four Face Cyclone. So makanan yang kami order dah sampai. By the way, pancake dah habis. Sotong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sotong masak lemon. Seorang 4 sebab ada 8 kat sini. Sotong masak lemon ni? Yup. Sotong masak lemon dan siagak 3 rasa. But dia cakap sotongnya supposed to besar lagi. Tapi hari ni hujan. So orang yang hantar tu so sampai macam tu. Dia face clear. Tak boleh hantar ke sini. So dia orang pakai sotong kecil. Dia kata sotong kecil, pakai sotong kecil. Aku pun kata lah, harga aku kecil lah. Lepas tu dia hanya senyum. Dia ada senyum. Can we try the border? Rasa? I suka like this is my kind of thing. I tak suka husband I sangat suka dia. Tapi Suka. Dia somtam sih sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Ikan dia punya kultur. Ikan dia yang kultur rangut. Sedap. Dia punya sweet and sour dia pun nice. Sedap semua sedap. Makan dulu. Alhamdulillah. Makan pun sudah. Kenyang pun sudah. Perut pun dah full. Badan pun dah full charge. And guess what? All this portion besar macam ni cost us like 800 baht. It's a catch. And then now we're going to see apa tu? Fire show dekat tepi Onang tu. Sebab malam I tak tahu sangat nak buat apa. Tak tahu ada lagi kita. But kita plan nak beli buah untuk makan. Jom. Pantai Onang di waktu malam. Hari minggu kan sini pukul 7 tadi ada fire show. But then Kita orang lambat sebab kita orang lapar. Tadi dah makan. Dia datang sini hanyalah laut yang gelap. But that was okay sebab kita selalu tengok kat Penang kan. yes. Sekarang kami jalan-jalan habiskan waktu di Pantai Onang ni
hari-hari terakhir kami di sini. Hari-hari terakhir kami. Kita dah beli sedikit snack untuk Dan- snacking dalam bilik. We are heading back to our resort. 4 tapak dah 4 sampai. hari 3 malam di Tipa Resort. You kena ingat tak Tipa Resort ni sebab you belajar berenang kat sini. Betul. Thanks for that moment. Thanks for the memories. Thanks for everything. So kami tunggu Coast Guard untuk macam biasa hantar kami pulang ke bilik resort kami. I hope sangat untuk orang yang tengok benda ni semua dapat like peluang untuk datang di sini. Try datang di sini even though like macam berkata Langkawi biasa no hampa kena datang sini. Like at least hampa kena ada one time experience untuk datang ke sini. Tak rugi untuk try. Kalau hampa suka ke tak suka ke, it depends on hampa. Kalau hampa suka pulau, nak rehat-rehat, this is the right place for hampa untuk datang. Okay? Hey, was good. Keep me here. So macam yang hampa tahu, hari ni lah hari paling sayu buat kami. Hari keempat, iaitu hari terakhir kami di Krabi. Tipa Resort. Sayang, This is like basically every time I pergi vacation, this is post syndrome vacation. I sangat sedih sebab I takkan bawa udara yang sama, which is udara yang tak perlu bekerja, udara yang rehat. Oh my god, I can't even. But it was a good trip. It was kalau hampa next time datang ke Krabi Awanam Beach, please consider this place. This Krabi Yes. Tipa Resort. Yeah. It's a really good place. Dia punya staff sangat friendly. And then view dia memang cantik, especially dekat infinity pool dia pun. Experience nama dia tu. And then kalau hampa nak book tempat ni, hampa kena book waktu pagi. Which means hampa kena service sampai harga dia murah. Sebab I dapat around like 3 days for 500 something. Sebab harga asal dah macam 1000 something lah. So I bagi save aku banyak kat situ berbaloi. So hampa boleh try. untuk datang ke Krabi Tipa Yes. Resort. Kita- We're heading out for our breakfast. Macam biasa, outfit for today. Sayang, Okay, so this is from Shopee, TikTok. 19 from Hatnya punya kedai, and then this from It's Machina. aku Nike, balik kita pakai Garmin, seluar, top, Air Force. So nothing. Yes, every time memang kami repeat outfit pun sebab kami takkan spend duit dah. Lepas ni no more. This is the new us. Kami takkan spend duit dah. Hello, hi. Kita dah sampai kat Abu Bakar Dim Sum. Kita tengok ni kat TikTok. So, kita datang untuk try. So, price-wise dia so far okay. Kita dah order makan. Kita tengah tunggu makanan tu sampai. By the way, makan kedai terakhir kami. Sebelum kita keluar. And then kita nak bungkus sedikit makanan lah. Sebab kita takut nanti tak jumpa kedai yang halal dah throughout kita punya journey. Kedai ni Tapi servis 100% halal. Ha? Tapi servis dia best. Kita duduk, dia orang bagi air apa semua. And then walaupun macam itik dengan ayam, dia orang tak cakap bahasa kita tak cakap bahasa dia orang. Tapi dia orang still like macam guide betul-betul. Makanan kami dah order tadi. Tengok apa yang sampai. What's that? Ni apa ya? Dia punya bubur. Bubur dah sampai. Untuk vlog hari terakhir kami di Krabi, kami mungkin akan gabungkan dengan hari ketiga. Sebab last day kami mungkin makan-makan dan terus pulang ke Penang. Nasi goreng aku dah sampai, bubur bini aku pun dah sampai. Tapi itu tak sampai situ saja. Ada Ada lagi yang kita order. Asam. Thank you. Oh, itu. Okay, thank you so much. Thank you. Alright. Tambahan ada dimsum dan Mana pancake Pak Toko banana tak Nutella. sampai lagi. I think nak sampai dah. I think nak sampai. Pak Toko in the making. Nasi goreng dia sumpah aku cakap sedap. Memang recommended. Try datang kat Abu Bakar. Ini around like macam 75 baht je. Tapi sedap. So nak try dimsum. Ramai orang suruh try tu. Dah sampai. Dan apa lagi? Air makan dulu. Bismillah. Untuk ayak aku order ayak nanas. You order air apa? Thai tea dekat sini memang inilah mineral air. Oh, Alhamdulillah. Dah cukup dengan ni. Kami bungkus. Okay, it was so good. Kami bungkus lagi. Papa, Nana, Mami, kita. So let's go. Our last day in Krabi.
Bye, Krabi Tipa. I love you. Ada special place dekat hati I. Dia kecil je untuk Krabi Tipa Resort ni. Okay, goodbye. Goodbye. Kepada viewers kami, terima kasih dah sudi tengok video kita kan sayang kan. Yes, we spend a lot of time untuk tengok ni semua. And I really appreciate it. Sebab my husband, dia sangat seronok buat konten-konten macam ni. Sampai tak layan aku. Moga hampa dimurahkan rezeki selalu. Dan doakan kita juga yang Untuk memudahkan segalanya, kami lebih bekerja keras, ikhlas dalam buat kerja supaya rezeki kita menjadi lebih halal. Sebab sebelum ni banyak sangat komplain. And then kita boleh pergi next trip and buat next content for you all. Hopefully you guys suka konten-konten macam ni. So kalau ada benda yang kurang tu, komen lah. Nak tengok apa-apa supaya kita boleh masuk improve and insert dalam the next video. Sebab I suka cakap. So bagi I cakap banyak sikit, okay? Macam biasa, keep me out. See ya.